Google Classroom adalah contoh bahan digital dalam pendidikan. Contoh-contoh lain ialah Quizzes, Microsoft dan lain-lain lagi. Bahan digital dapat meningkatkan kualiti pendidikan negara kita. Jom ikut saya menjelajahi bagaimana bahan digital dapat memperkasakan pendidikan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Mia Syafiq Edina binti Muhafizah Kamal dari Si Putih TV, TV PSS Sekolah Kebangsaan Si Putih. Pada kali ini kita akan melihat bagaimana bahan digital dapat memperkasakan pendidikan negara. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah pendidikan digital? Pendidikan digital merangkumi pembelajaran mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan dengan teknologi digital serta pengajaran dan pembelajaran PDP yang menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif dan inovatif untuk melahirkan generasi fasih digital. Apakah yang dimasukkan dengan bahan digital dalam pendidikan? Dalam bidang pendidikan, bahan digital merujuk kepada sumber pengajaran yang disediakan dalam format atau bentuk elektronik yang boleh diakses melalui peranti seperti komputer, telefon pintar atau tablet. Apakah kelebihan pembelajaran digital untuk murid sekolah? Pernah tak kita terfikir kenapa zaman sekarang banyak penggunaan komputer, tablet dan telefon untuk belajar? Berkesan ke pembelajaran atas talian ini? Sebenarnya, pembelajaran digital ni ada banyak kebaikan yang kita boleh manfaatkan. Guru-guru pun senang nak ajar menggunakan pembelajaran digital. Mereka boleh kongsi nota, tugasan dan latihan untuk talian dengan mudah. Pelajar juga senang nak hantar kerja rumah atau tanya soalan kepada guru melalui platform digital. Ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih efisien. Pembelajaran mudah diakses. Salah satu kebaikan utama pembelajaran digital adalah kemampuan untuk membolehkan kita belajar di mana-mana sahaja. Dulu, kita kena ke perpustakaan atau duduk di dalam kelas secara fizikal kalau nak belajar. Sekarang, dengan peranti digital dan akses internet, kita boleh belajar di rumah, di taman, dan di mana-mana sahaja. Semua benda kat hujung jari, betul tak? Kalau kita dah tahu pasal bumi, sains, haiwan, sejarah atau apa-apa saja, kita boleh cari maklumat dengan mudah. Ini membantu kita untuk memahami pelbagai topik dengan lebih mendalam. Dengan pembelajaran digital, kita boleh menggunakan masa dengan lebih efisien. Kita boleh mencari maklumat dengan cepat melalui mesin carian dalam talian. Ini membantu kita menyelesaikan tugasan dengan lebih pantas. Yang ketiga, pelbagai cara belajar. Dalam dunia digital ni, kita ada pelbagai cara untuk belajar. Ada video pembelajaran, permainan, pendidikan dan banyak lagi. Jadi, kalau satu cara tidak sesuai dengan cara kita belajar, kita boleh cuba yang lain. Ada banyak pilihan untuk memahami sesuatu konsep. Ini menjadikan pembelajaran lebih seronok dan bervariasi. Sebagai kesimpulannya, penggunaan bahan digital dalam pendidikan bukan sahaja meningkatkan kualiti pembelajaran, malah ia juga memperkasa seluruh ekosistem pendidikan negara. Bahan digital juga bukan sekadar membantu tapi satu revolusi pendidikan dengan menyediakan pendidikan yang lebih inklusif, fleksibel dan berdaya saing di peringkat global. Sekian sahaja dari saya, Mia Syafiq Edina binti Muhafizah Kamal dari Si Putih TV, TV PSS Sekolah Kebangsaan Si Putih. Terima kasih.